Isnin 2 Jun 6.51 minit petang. Ni antara ayam yang terselamat. Dari wabak. Lebih kurang hampir 4 bulan lah yang ni semua. Yang ni baru aku lepaskan hari ni. Bila aku lepas ayam piru ni, aku letak dalam pisang, dia makan lah. Ni pun semua kebanyakan lah dalam ni aku dapati dah berjangkit juga ni. Ada jangkitan baru lah. Yang ni duduk dalam leban kecil tu. Ni aku lepas kat luar. Aku muda lagi rasanya, tak sampai lagi 3 bulan. Ataupun 3 bulan dah aku tak tengok tarikh dah. Tengok ada macam bunyi macam batuk-batuk tu kan. Jangkit. Tapi tak tahu lah macam mana kan. Yang ni pun aku dah vaksin hari tu. Vaksin terbaru ni aku beli, aku tak vaksin pun sebab tak cukup. Aku dah order sekali pula vaksin tu 3 in 1 tu. Nanti sampai vaksin dah. Yang mana bunyi macam tu kan, dia akan, kalau dia lama sikit, dia teruk sikit, dia akan terencat lah. Pembesaran dia akan terencat. Tapi kalau setakat macam ni, biasa-biasa ni tak apa lagi. Tapi kalau sampai dah tercungap-cungap, dah teruk tu, dia akan terencat lah. Ni baru mungkin stage lah aku bagi kan. Stage pertama kot. Dia tak tunjuk tanda-tanda yang teruk lagi. Kalau masuk 2-3 tu hanya mula dah. Mula dah dikurui. Mata bengkak. Macam ada nanah dalam mata. Badan panas macam nayin baju lah. Yang tu dah teruk lah. Yang tu kemungkinan besar mati lah. Tak boleh nak buat apa lah kalau sampai macam tu. Kalau keadaan macam ni, kalau tak berlalutan kan 2-3 hari lagi pun masih hidup macam ni lagi, atau seminggu lagi, maknanya dia tak teruk lah. Itu yang aku nampak yang berlaku kat depan aku sekarang ni. Apa yang aku alami sekarang ni. Sebab dia dah besar dah sikit ni. Kemungkinan dia nak teruk tu agak 50-50 lah. Dia nak teruk lagi tu. Kalau dia teruk lagi, masuk tahap 2-3 tu dia akan mati lah. Tapi kalau dia duduk dekat ni saja, dia selamat lah. Sebab dia dah umur dah lepas dah ni. Umur ni nak kata lepas pun tak lah. Dia dekat-dekat 3 bulan ni. Dia kemungkinan nak jadi lebih teruk tu agak tipis lah. Kalau nak jadi pun mungkin sekok atau 2 ekor saja. Tak apa, sama tuan-tuan follow channel aku ni. Aku akan update beberapa kerap yang boleh lah.
Sebagai pemerhatian aku, ayam piru tak terlibat dalam kes ni. Ayam piru tak terlibat. Dia macam bukan untuk ayam piru. Aku ada sedikit buat pemerhatian dan kajian aku, tapi nanti aku cerita lebih lanjut lah. Itu video kali ni aku cerita secara ringkas. Tuan-tuan tahu tak apa itu penyakit? Ini yang ni aku rasa dia bukan virus, ni dia bakteria. Aku ada sikit buat kajian. Perasan tak? Tuan-tuan perasan tak? Penyakit macam virus apa ni, dia macam apa? Dia macam satu benda yang seolah-olah benda tu yang tak berapa nak betul tau. Macam manusia dia tak kena kan. Ayam dia kena. Tuan-tuan pernah terfikir tak kenapa virus tu kau macam racun kan, manusia mati, ayam pun mati kan. Kalau tuan-tuan ambil pisau kan, iris kat tangan kan, kalau kita manusia pun dia akan luka, ayam pun luka, pokok pun luka. Tapi virus tak macam tu. Dia kalau serang ayam saja. Kalau manusia saja. Dia seolah-olah macam tak betul-betul lah. Benda tu seolah-olah macam ada sesuatu. Benda tu sebenarnya dari kajian aku dia berpunca daripada penerimaan badan kita lah. Badan ayam ni sendiri. Badan ayam sendiri. Nanti aku jelaskan video satu-satunya. Aku dah buat kajian cara aku lah. Tak perlu aku ceritakan kajian macam mana, tapi dia penelitian aku lah. Benda ni dia macam tak jelas tau. Macam virus COVID ni lah. Daripada kanak-kanak dia suka nak kena kan. Bila dewasa dia kena. Pelik lah. Dia macam tak. Kalau dibanding dengan tadi aku kata luka tadi kan. Luka iris tu. Kita iris badan manusia luka. Iris pokok pun luka. Iris ayam pun luka. Itu semua jenis luka. Tapi kalau penyakit ni tak. Macam dia kat orang tu dia tak kena. Kat orang dia tak kena. Tapi kat ayam dia kena. Kalau penyakit orang manusia saya kena. Ayam tak kena. Kenapa tu? Tuan agak-agak kenapa? Benda tu di atas minda kita sendiri tau. Cuma nanti aku terangkan sikit di video seterusnya. Di video ni aku cerita bagi tuan-tuan tahu. Sebab sikit tuan-tuan boleh fikir sikit. Apa itu yang dimaksudkan dengan virus ni. Atau bakteria ni lah. Tapi aku lebih kepada virus lah. Sebab dia berbeza sikit virus dengan bakteria ni. Tapi dalam penyakit ni yang sekarang melanda aku ni adalah bakteria rasanya. Nanti aku cerita balik pada video seterusnya lah. Ini ayam piru juga. Tapi yang ni lebih tua daripada ayam piru yang tadi. Tapi oleh kerana dia sakit masa kecil, jadi di reban aku cuma tinggal 4 ekor. Yang tadi, yang berbulu macam tadi ni, aku tak ingat nama bulu tu bulu apa. Tak silap aku Narragansett kot bulu tu orang panggil kan. Bulu macam tu lah. Yang ni black lah orang panggil, black Spanish. Cuma tinggal yang ni saja, ekor. Betina dengan yang bakar best satu lagi yang tadi 3 ekor. Semua 4 ekor lah. Dan yang ni sengaja aku simpan. Hari tu buat mereka Allah. Yang ni Allah. Yang apa asil ni. Tak pasti macam betina. Allah lepas tu. Aku asing ke dah Allah dah. Tu kepala dia kena patuk. Kalau siapa yang tengok video aku tahu lah. Lepas tu aku ambil lah kawan dia sekok lagi. Letakkan dia. Pergi berkawan kan. Lepas tu aku tak jadi jual. Sebab tu lah, sebab nak pergi berkawan dengan dia. Bukan tu yang aku tak mau jual ni. Bukan nak simpan pun. Aku tak bersedia apa pun. Tiba-tiba bapak tu pula mati. Bapak mereka ni lah. Jadi kurang-kurang aku ada pelapis lah ni. Jantan. Yang kecil tu aku rasa macam betina. Masa tu lagi aku nak cerita kan tentang ayam ni, betina ni. Cuba tengok. Pasal aku, tapi kalau tengok ekor dia tu panjang juga tu. Nampak macam jantan juga ekor ni, tak pasti. Sebab ekor dia lurus tau. Macam ekor lidi. Pernah tengok tak? Ayam ekor lidi orang panggil. Ayam ratu lah. Yang bahasa Indon kat salah aku. Lurus macam ni lah. Lurus.
Nyata ni ekor dia tak apa menjadi juga. Yang betina ni menjadi. Ekor ni luas tu. Tapi dia pun dah terencat juga rasanya. Terencat, bukan terencat akal lah. Terencat body lah. Akal dia masih cantik dia kot. Akal dia tak terencat lagi. Bulu dia okey, tapi si ekor dia tu tak apa-apa menjadi juga lah ni. Jantan ni. Tapi aku simpan lah ni. Mungkin dalam 3-4 bulan lagi boleh jadi pembakar juga, ganti bapak dia. Tengok tu semua yang batuk-batuk macam tu lah. Semua telah dijakiti tu. Tu yang hitam tu yang aku pasti tu. Betina tu yang aku kata betina tadi kan. Yang ni jangkit. Ni pun semua aku dah vaksin dah ni. Badan ni pun panas sikit tapi rasanya selamat lah. Rasa aku lah sebab aku dah hari aku bersama dengan ayam ni aku boleh dapat rasa lah. Sebenarnya apa yang aku rasa tu akan berlaku lah. Rasa dia selamat. Sebab dari simptom-simptom dia ni yang aku dapat lihat dia tak teruk dah. Tapi tak tahu lah macam mana kan. Badan ni pun panas sikit. Yang ni tak kena lah. Yang biru memang takkan kena. Penyakit ni macam aku kata tadi kan. Yang biru bukan penyakit dia. Tak kena. Duduk sekali ni dia tak kena. Tadi pun sama tu. Yang biru 3 ekor tu kan. Dalam sebelah ni. Dia pun sama tak kena penyakit ni. Penyakit yang datang ni bukan untuk yang biru lah. Rasanya lah, tak tahulah untuk akan datang ni kita tengok kokok yang biru pun terlibat sekali kan. Rasanya cukuplah video untuk hari ni. Esok aku sambung lagi untuk video seterusnya. Aku cuba upload video ni malam ni. Jika tak ada apa-apa halangan lah. Halangan dia cuma line internet. Kalau slow tu lambat lah. Bukan 12 baru boleh publish ya. Aku akan upload sekarang lah. Mulai sekarang aku edit sikit aku upload terus. Sebenarnya makan masa 2 jam juga. Ikut panjang video dan kualiti dah. Okay.